hilang, weh. Serius. Sekejap, aku ambil telefon aku sekejap, ha. Aku call dia berkali-kali sudah, weh. Dan beli. Ya kau. Belum ada orang beli lah. Belum ada orang beli. Mal hilang ni masalah dia sekarang. Ramai. Baru Ustaz. Mal hilang masalah dia. Saya sudah call dia berkali-kali tau, Pak. Pergi Kuantan buat apa? Memancing. Kau tanya lagi satu kali. Sampah. Belum ada yang beli. Membohong lah. Aduh. Serius. Mal hilang. Thumbnail. Jam 5 Amri post konten ya. Jam 5 Amri post konten. So stay tune. Sambil menjual sebenarnya. Amri lagi perlukan. Jap. Amri tengok dulu ya berapa Amri perlukan. Sekejap. Ambil telepon dulu. Sebab mal hilang. Ini pegang apa? This is the voicemail box. Wih, Mali hilang, wih. Angkat kau tu lah. Mali hilang masalah dia sekarang ni. Ini masalah terbesar sekarang ni. Aduh, aku sebabnya tidak biarkan dia tadi. Dia dekat mana? Tak tahu. Kalau aku tahu, aku kasih tahu. Masalahnya aku tak tahu dia dekat mana. Kalau aku tahu, aku kasih tahu. Call ni... Calling je. One tick dia, one tick. Aduh. Macam mana, eh? Mal hilang ni masalah dia. Adakah yang membeli sudah? Belum ada pun, menipu lah. Amri live sampai pukul 5 aja ya. This is the voicemail box for the number Mal hilang, woi. 1. Macam mana mau buatnya? Mau report polis belum 24 jam masalah dia. 24 jam baru boleh call. Baru boleh buat report. Macam mana? Dia tadi dia sendiri. Aduh. Dia tidak tahu pula homestay ni di mana masalah dia. Ini masalah terbesar ni sekarang. Dia tidak tahu di mana homestay. Lepas tu kami ni, kami mau gerak sudah pergi event tau. Kami mau gerak sudah pergi event. Lepas dari event tu balik lah kira dia. Dan beli. Penipu. Tak ada lagi orang beli. Dengan mal hilang, tak ada orang beli. Sekejap, Amri tengok dulu berapa Amri perlukan. Alas Amri perlukan. Hari ini je ya. Banyak lagi tau. Amri lagi perlukan 33 orang. 43 orang. Aduh. 43 orang terlampau banyak lah. orang memang tidak akan dapat bantu. Tidak akan dapat hari inilah. 10 minit ni. Kita pergi cari mak. Kita cari dia? Kita cari dia. 10 minit ah? 10 minit. Okey. Jam 5. Kebetulan aku memang... ada sudah di call. Oi, kau dekat mana? Aku kat dia. Oi, dekat homestay lah. Aku live ni, live. Nak kiri tak event. Dekat. Mau gerak sudah ni. Jam 5. Gerak event. Jam 5. Aku live sekarang, promote konten. Ni lah. Aku tengah live. Aku tengah live ni. Jam 5. Terus tembak balik ni. Terus tengok balik ke event. Event terus tembak balik gambar-gambar apa semua. Alright.
Nasib belum pergi balai. Nasib belum pergi. Ya, hutang dulu. Nggak boleh. Kau pikir aku ni apa, acai? Hah? Kau pikir aku along enggak? Aku perlukan 43 orang. Aku rasa memang tidak dapat hari ini ya. Tiba-tiba ramai membeli. 43 orang aku perlukan ni hari. Serius. Inilah last live ni lah 43 orang. Aku rasa tak sempat sebab jam 5 aku perlu off. Sebab jam 5 posting konten ni dekat YT. Memang tak dapat lah. Tiga orang lah, banyak kok. Lambat sangat pakcik live. Oh, kau pula atur hidupku macam kau sudah mamakku, ha? Kau pula atur hidupku. Nggak kau tahu kau aku penat. Aku di atas motor tadi. Sikit tertidur. Sikit tertidur 30 minit. 30 minit. Jalan di Semenanjung ni tak sama. Tak sama macam jalan di Sabah. 30 tahu-tahu habis minyak. Aku lah geram betul lah bawa kapcai ni. Aduh. Bayangkan aku meter tu 180 sudah. Tengok gini lompat-lompat saja dia. 30 minit. Kau bayangkan boringnya. Kelajuannya tu stay di 18 tu. Kau rasa? Nasib aku tidak tidur atas motor tu. Kalau aku tidur, sleeping beauty bos. Mimpi indah bos. Jam 5 Amri off ya. Ni live ya. Amri promote konten ni sama Amri perlu capai KPI sebenarnya. Amri perlukan 43 orang untuk beli, tapi tidak apalah. Untuk kali ini Amri tidak paksa. Yang mana bau sop ni? Sini kau, hidungmu. Sini hidungmu. Hidungmu sini. Kau ini menanya-nanya mana yang sudah dua-dua sudah manis. Dua-dua boleh pakai. Masalahnya. Lagi 6 minit aku rasa memang KPI aku hari ini tak sampai ya. Aku rasa malam ni aku akan bersedih. Aku akan ride sambil bersedih. Sayang, aku kau lupa. Manis macam pacimu. Manis macam pacimu. Dia tidak manis. Ulang-ulang sudah aku kasih tahu. Satu bau tahun baru Cina. Satu bau halia. Yang biru tu bau tahun baru Cina. Yang ini bau halia. Nggak pandai paham dikasih tahu. 4 hari sudah aku mengasih tahu. Wih, macam Ariel pula kalau aku begini. Ada apa denganmu? Oh, I am sorry. Ku tak akan love you lagi. Boleh spray di mulut kah? Boleh. Kalau boleh kasih habis. Syida kasih tahu satu keluarga kalau boleh. Spray di mulut semua. Biar kenduri di rumahmu. Aku datang membaca. Biar kenduri di rumahmu. Kau spray sekarang. Mengode kau. Mengode sekarang. Mengode sekarang. Kau spray di mulutmu satu botol ini. Jangan kau saya sama-sama keluargamu kau spray. Berkumpul kamu buat bulatan di ruang tamu. Masing-masing spray masing-masing. Ya. KPI ku ni 43 orang ni hari. 43 orang. Jangan kau kasih marah-marah aku ya. Sebab tidak dapat ni memang hari ni. Sebab jam 5 ni aku offline. Betul. Jangan kasih marah-marah aku. Aduh, 43 orang pula. Ramai betul pula. Sudahlah yang gaji 2 hari bulan ni. Sikit saja.
65, tinggi 15, ambil pacingmu punya. Kau ambil pacingmu punya. Gerak lu. Yang ni sudah. Ku tutup je kan? Aku kena promote konten ni. Jam 5. Ya. Sampai jam 5. 3 minit lagi. 2 minit lah gitu. Hah? Kalau baby umur 20, boleh pakai tak? Mana baby tu? Kasih jumpa aku. Mana baby tu? Kasih jumpa aku. Mana baby tu? Kasih jumpa aku. Kau remet itu. Kasih hidup dulu ini. Nanti dimarah aku oleh TikTok. Mana tu? Ini. Kasih hidup dulu ini. Oke. Aku perlu bergegas 3 minit lagi ya. Kalau ada penyakit buah pinggang, sesuai yang mana beri? Buah pinggang kah? Buah naga kah? Buah papayas? Buah mangga? Mana-mana pun kau boleh pakai masalahnya nih. Tak kisah buah apa yang ada di badanmu. Mana-mana boleh. Botolnya boleh bikin gosok gigi kah? Kau gosok mukamu. Kau letak mukamu di sini, aku yang gosok. Kau letak mukamu di sini, aku gosok. Tak payah kau gosok gigimu sendiri. Aku gosok mukamu. Siap dulu aku. Jangan kamu kasih lalai aku ya. Siap dulu aku. Tinggal sudah aku nih, lambat tinggal. Ini kumpulan-kumpulan lambat tinggal nih. Grup Simal nih lambat tinggal. Aku ndak paham lah. Laju-laju mau pergi mana. Tapak tuh ndak lari. Di situ saja. Nasib Simal tuh ndak hilang. Sekejap Pak, berkemas dulu aku. Nanti dikasih tinggal aku sekejap. Aku kalau dikasih tinggal kau paham lah, bukan kita nih. Kita nih. Kamu tengok jalan live-ku tadi pagi kan? Ini orang lihat bos. Telepon. Mana iPhone 17 Pro Max ku ya? Yang baru beli 1 terabyte. Sekejap. Sekejap. Jom. 1 minit lagi ya konten post ya. KPI lagi 43 orang. Tapi memang dah dapat lah hari ini. Minta maaf lah. Kasih tau Kak Bella. Kak minta maaf. Ini saja yang boleh aku buat. Kenapa kita harus tengok isu nih? Minta maaf Kak, KPI ku hari ini agak tidak memberangsangkan. Jam 5 sudah ya? Jam 5 sudah. Jam 5 sudah guys. Guys, jam 5 sudah. Pergi serbu YT ku ya. Pergi serbu YT ku. Siapa yang membeli? Siapa yang membeli? Serbu YT ku. Masuk YT ku, jam 5 sudah post konten sudah tuh. Ya. Yang kasih masuk bakul minyak wangi itu bayarlah sekarang. Sekarang. Gerak sudah kami. Lima 2 menit ya posting. Countdown tuh sekarang. Kamu pergi YT ku sekarang. YT AI Amri Zaidi. KPI ku 43 orang memang dah akan dapat ni hari.
Pergi YT sekarang, YT. Jumpa di YT ya. Thank you so much.